driver. Jadi driver kita Hari ni kita memang lantik driver yang bertauliah, expert. Tapi tak bolehlah dengan you all, dengan Kak Nona saja. Special kita bawa Mama. Hai Mak, say good morning Mak. Good morning, Assalamualaikum. Kita dating bertiga nak ke arah utara, nak balik Perlis, nak tengok rumah Kak Nona dekat Perlis. So kita punya first stop, you all stay tune. Kak Nona akan tunjuk kat you all kita makan dekat mana Tanjung Malim. So sampai dah. kita punya breakfast first. Mi apa? Entahlah mi apa panggil. Sekejap lagi kita bagi tahu. Okay, Kak Nona sekarang ni teruja juga sebab nak start dengan YouTube ni. Rasa macam rugi kan tak share dengan you all kan. Sebab you all suka tanya Kak Nona, suka tanya, kat mana tu Kak Nona? Kat mana? So Kak Nona buat YouTube ni, Kak Nona cerita semua sekali. Kita dah boleh ambil depan dah. Pusing ke lah. Pusing je? Kita nak masuk dulu. Pusing macam ni? Pusing. Okay, simpang ke Tanjung Malim dah? Kita masuk kiri je lagi. Sini lah. Ini favourite jugalah. Kita dah pernah pergi sekali ke 2 kali 2 kali naik motor itu. Okay, masa kita ride, kita memang singgah-singgah tempat makan yang best-best kan. So tak apa, kita repeat. Apa dia? Mi Mi kicap. Okay, yang special mi kicap. Okay, sekejap lagi kita bagi tahu. Okay, Stay tune. Bye. Stay tuned. Jangan berganjak, nanti you all rugi. Alright, kita dah sampai ke Tanjung Malim untuk breakfast dulu. Ni buat biasalah. Kalau datang Tanjung Malim ni memang kena mi kicap. Tengok mak jap. Ada Wi. Tengok tu. Okay. Boleh. Kicap je. Ni apa? Nasi lemak. Nak roti kosong roti kosong. Nak roti kosong ke nak roti sarang? Roti sarang lah. Okey. Ada telur kan? Dengan kambing. Ya, dengan kambing. Okey, baik. Mak pun nak sama tak? Sedap. Tak pun mak nak tengok Nona punya juga. Nak try. Nona punya apa? Ni wantan. Apa ni? Ni apa? Roti apa Bin? Roti sarang. Roti sarang mak. Kena try mak jadi kita share dulu. Dengan kambing Kan. Roti sarang dengan kari kambing. Wow, lain macam punya heavy ni. Pandai order. Awal lagi dah heavy macam ni. Tak apalah, ngantuk you pula bawa kereta. Mak nak rasa mak? Mari jemput. Makan mak Tunggu mak punya. Alright, jom. Kita try kejap. Roti apa Bi? Roti sarang Roti sarang dengan kari kambing. Ya. Kambing. Nak rasa? Rasa lah. Kejap lagi. Kejap mak. Tak boleh lah, kau rasa habislah kita punya ni. Kita punya mi kicap dulu, baru I rasa you punya. Nak air suap ke? Tak nak. Sekejap Ni I pegang. Makan. So, cara dia, makan dia macam ni. Kita kena koyakkan dulu. Ambil. Ini apa, daging ke? Kambing. Kambing. Sekejap. Letak telur sikit. Lepas tu masuk mulut. Bismillah. Sedap. Kambing dia. Kambing rasa kambing. Sekejap. Nak buat juga? Tak nak. Tak nak. Sekejap lagi. Sedap dah, Wi. Tu dia. Ni apa dia? Roti canai. Telur. Kari kambing. Okey kan? Tak payah nak panjang sangat. Sekejap, ada tulang. Oh, ada tulang. Mak tak nak cuba ke, Mak?
Sedap kan Kambing kambing. dia dengan telur. Macam tu saya makan ni. Kak Nona punya mi kicap. Jadi kan kenyang. Ni. Terima kasih Kak. Teh ais. Mak air apa? Oh, air kosong. Ni air order air kosong ni. Bagi mak rasa pula. Mak. Dia. Rasa sikit mak. Makanlah. Rasa sikit mak. Sikit je. Rasa-rasa je. Oh, ni ada dia punya tu. Kambing. Kambing. Tak apa So before you all nak ke utara, you all singgah dulu Tanjung Malim kedai ni. The warung dia. Dia warung tadi. Makan mi kicap, lepas tu kita makan ni pula. Makan. Jom jemput. Bismillah. Kacau dulu. Sedap tak? Tak masuk mulut lagi dah tanya sedap ke tak. Okey Bi. Mak punya. Okey mak. Mi kari dia. Sedap mak Oh, biasa dulu. Jangan ini tak. Ni. Salam. Salam. Minat mak. You pun? So next. Tempias lah. Next ke Juga tempias ya. kita akan singgah dekat Penang. Aduh, ni pun belum turun lagi. Tak apalah. Penang makan lain. Yang ni makan lain. Mi saja. Okey. Okey Kak. Bye. Okey mak minum air dulu. Lepas tu kita gerak. Air mak nampak sedap, tapi mak letak ais sikit lah. Sebab dia kau sangat. Bila dia kau sangat tu, nak ambil air. Kena pakai straw ambil straw. Okey, kita dah settle breakfast. Sekarang ni kita nak menghala ke Penang. Penang dulu makan tengah hari. Kita step by step, jadi kita tak rasa perjalanan tu jauh. Betul kan? Okay, kita stop semua tempat food yang sedap. So, yang penting kita membuang dulu. biar Tak boleh selesa. tahan Pergi toilet dulu. Kalau tak memulas, nasib kita tak makan Q-Sense kan. Kalau makan, Tak boleh. Tapi malam ni I nak makan. Sebab nak kena nasi kandar je lagi kan. Wih, biasanya nasi kandar Tapi sekarang ni tak ada rasa nak makan dulu. Sebab kenyang kan. Belum lah. Ni kenapa pula sekarang? Tak tingkap Jom ni lambai dia tak. Video Rasa kanak-kanak. Happy kan nampak? Jom nasi kandar pula. Nasi kandar. Nasi kandar. Pelitiak. Kita makan kat Pelita je lah. Malah nak masuk pulau. Apa yang ada kita sahur je lah. Nasi kandar. Mak? Tu dia. Tu dia. Kita mak baik.
Wih, kerap sebab Angel Alphard ni dia, aku ingat aku dah off engine, tapi itulah lupa off engine. Dahsyat 2 kali dah. Tadi dekat R&R. Jom kita makan nasi kandar dulu. Apa yang best? Orang kata pelita dekat sini tak sama macam pelita dekat KL. Try dulu. Pelita kat itu. Tu dia. Jom. Ya mak, jom. Beratur dulu mak. Makan. Oh, apa ada? Gulai udang. Makan Hai. Nasi putih kuah campur. Nasi putih kuah campur. Kuah campur. Banjir Banjir. Kuah campur. Apa ada lagi? You lauk apa, Bi? Sekejap. Bang, telur ikan ada? Telur ikan. Telur ikan. Okey, lepas tu ayam goreng. Ayam rempah boleh ya? Ayam rempah. Oh, bolehlah ambil paha lah. Kita nak paha tu. Yap. Okey lah. Telur masin ada? Cili bendi bang Bendi dengan cili. Bang, sekali bang Sekali dengan tu. Kira sekali je. You ambil lauk apa, Bi? Papa Adam nak? Lauk apa you nak? Belum tahu. Ambil dua cukup lah. 2 cukup Papa Adam. You tak makan ke? Air TOS 5 satu? Lemon ada, lemon boleh. Lemon ice. Lemon ice satu lah. TOS 5 boleh? TOS lemon. TOS lemon lah. Boleh Mak, air mak order air. Mak, order air. You tak makan, Bi? Kenyang lagi. I share dia lah. Lemon ada, lemon boleh. Ni dia. Mak ambil apa? Mak ambil ikan. Kelapa sudah ada. Mak ambil ikan, telur masin dengan ada telur ikan juga. Ni dah lah. Macam ni lah. Tahu dia. Macam tu lah. Jom kita makan dulu. Bismillah. Kita makan. Cara dia orang punya. Takkan nasi kandar pun ada caranya. Ada cara makan dia. Pakai tangan lah. Jangan kayak gitu, tak puas. Kuah ayam dia. Kita tak nak masuk pulau. Sebab apa? Takut jam. Okey ayam tu. Jangan lupa. Telur masin mana? Mak makan tu. Kena share. Lagi. Terlampau punya. Okey, kita baru sampai Gurun. Banyak persinggahan tadi lah. Sekarang dah pukul apa Kita jalan ni 5:30 dah. Ya Allah, 5:30. Kita daripada Penang tadi, kita masuk Sungai Petani Lepas tu kita masuk Baling tengah musim buah durian sekarang ni. Oh dia. Ini daripada kita kecil sama je muka dia. Apa ni? Ni. Dia banjir. Ni Kak Uji punya. Dengan laksa ada. Ni, I share lah. Baru sampai dekat mana ni? Simpang 4.
Kecil dia makan sedap juga. Bihun sup. Ni bihun sup daripada bawah pokok masa kita orang kecil-kecil. Okey. Ni lah rupa dia. Tapi nampak macam lain sikit lah. Tapi rasa dia tak tak lari lah. Okey, alhamdulillah kita pun dah sampai dekat rumah dekat Kangar ni. So esok kita akan share lagi video-video untuk part 2, part yang kedua kita pusing-pusing dekat Perlis ni lah. So badan pun dah penat, perut pun dah dah penuh macam-macam kita makan. Jumpa esok pagi. Okey, yang tengok video ni jangan lupa follow, like dan subscribe kita punya channel. Bye bye. Assalamualaikum. Ni kita payung dulu ni rumah kita dekat Kangar Perlis.